Assalamualaikum, selamat kembali. 2 hari lepas kan, ada satu video panas, video yang agak viral juga. Ada 2 rider big bike yang accident masa lane splitting, lane filtering. Masa tengah jam tu kan, ada pula satu kereta ni, dia boleh buka pintu pula. Oh, ngam-ngam kena berada depan tu. So dengan cerita yang buka pintu tu, pintu sebelah belakang, ada budak kecil yang buka. Aduh, kes Naya. So kalau korang nak tengok full video untuk accident tu, korang boleh pergi dekat YouTube HZMV Motovlog. So dia salah seorang yang kena lah. Tapi dia sempat elak, cuma dia jatuh lah. Body slider dia kena lah, tapi lain tak ada masalah apa. Tapi berada yang depan itu memang Naya. Motor rosak, tangan patah. Tangan patah sebab tak silap kena gelik kot. Tak apa, nanti aku try ambil sikit klip video tu, aku letak dekat video aku ni. Aku tak boleh ambil penuh kan, tapi kredit pada owner video lah, HZMV. Tapi kalau tengok dia punya speed, dia orang punya speed lah untuk masa lane filtering tu kan, dalam 50 km sejam je. Pada korang 50 km sejam untuk lane filtering, lane splitting ni laju ke tak laju? Sebab kalau ikut perdebatan dalam track tu, lama. Ada yang duk menyalahkan motor, ada yang menyalahkan kereta obviously. So lane filtering pada kelajuan 50 km sejam, laju ke tak laju? Alang-alang tu aku demo sekali lah. Tengok aku filter pada kelajuan yang biasa aku bawa lah. Aku pun tak apa nak tengok sangat. Aku punya meter ni dalam 30 macam tu lebih kurang. So ini kelajuan yang biasa aku filtering lah. Sebab ini ikut keadaan trafik di Perak, di Ipoh. Dia orang dalam video tu dia dekat KL. Jadi aku nampak macam gap antara kita nak filter ni dekat dalam video tu lah, nampak lagi luas. Jadi no wonder lah orang akan filter pada kelajuan 50 macam tu. Aku rasa normal lah kan. Tu kalau sesak macam ni bawa 50 memang gila lah laju kan. 30 tu, 30 ke bawah tu kira okey lah. So berbalik pada soal lane splitting, lane filtering ni. Dekat Malaysia ni dia dibenarkan ke? Legal ke illegal? Tak dibenarkan ataupun haram. So kalau ikutkan Malaysia ni dia tak ada akta yang spesifik untuk melarang lane splitting. Jadi boleh lah kan, dibolehkan, cuma atas risiko masing-masing lah. Sebab dia dalam contributory negligence. Maksudnya kalau accident, kalau korang accident, mahkamah boleh jatuhkan kesalahan pada korang lah atas sebab kecuaian. Tapi dalam kes video tu, kereta tu yang buka pintu. So dia
terkena pada rules 48, kaedah 48. Sebab dia buka pintu lah tiba-tiba kan, dah mengganggu pengguna lain lah. So kalau ikutkan speed 50 yang macam aku cakap tadi lah, dia bergantung juga pada keluasan lah. Mesti kalau aku tengok dekat KL, dia punya jalan pun besar jugalah, ada ruang. Untuk kita filter tu, dia ada ruang yang luas. Jadi untuk 50 tu memang tak ada masalah pada aku. Cuma bahaya, tetap bahaya. Kalau kita mampu untuk bawa lebih perlahan daripada kelajuan 50 tu, itu mungkin lebih bagus lah. Sebab by logik, kalau ikut logiknya pun, lagi tinggi kelajuan tu lagi bahaya lah pada kita, especially kita yang rider motor kan, rider motor. Alamak. Jadi apakah solusi yang terbaik yang boleh kita lah sebagai rider, tak kira lah motor kecil ke motor besar ke, untuk meminimiskan kebarangkalian untuk terjadinya benda-benda yang tak diingini macam ni lah. Aku rasa benda yang paling utama sekali untuk kita rider adalah mengamalkan defensive riding. Maksudnya apa? Jaga kita punya kelajuan, kemudian sentiasa berhati-hati dengan kenderaan lah, sentiasa peka. Contoh kalau ada kereta banyak dekat depan, kita dah boleh jangka, okey, kereta depan nak bagi lampu brake ke, dia ada tanda-tanda macam nak masuk ni kan, tapi dia tak bagi signal macam nak masuk, macam tak, tapi kita kena hati-hati lah. Mata tu kena memang sentiasa liar lah di jalanan. Kemudian kalau untuk kereta tadi tu lah kan, untuk kereta tu, kalau bawa anak kecil tu please lah, child lock ataupun sentiasa kawal lah keadaan dalam kereta tu kan. Anak-anak ni kita tak jangka dia orang nak buat apa kan, jadi kena sentiasa alert lah. Ataupun kalau lah tiba-tiba kata nak buka juga pintu kan, walau bukan tengah-tengah highway ke, tengah-tengah jalan raya, kau nak buka juga pintu, kalau kau duduk sebelah passenger, kau nak buka, kau akan guna tangan kiri kan. Cuba kau capai guna tangan kanan. So bila kita guna tangan kanan, badan kita akan automatik ke belakang sikit. Bila kita ke belakang, mata kita secara automatik akan tengok side mirror. So kita tahulah apa yang jadi dekat belakang kan. Kadang-kadang kalau kita tak tengok, kita buka tangan, kita duduk belah kiri, kita buka tangan kiri kan, dan kita tak tengok pun belakang ada kereta ke, ada motor ke, apa benda, peduli kan, kita main buka je kan. So itu kena alert lah. Cuba kan. Selain daripada tu, ini untuk dua-dua lah, sama ada rider ataupun yang guna kereta, guna motor, guna lori ke apa benda ke, kita sama-sama tolak ansur lah. Kau fikir aku fikir kau.
Supaya kita tak menyusahkan orang lain. Sama-sama tolak ansur, sama-sama guna jalan raya. Janganlah kau nak kata motor tak patut jalan sini lah, kereta tak patut jalan sini lah, kan. Tak boleh lah, kan. Sama-sama guna apa, kan. Kalau kita nak harapkan kerajaan yang buat laluan khas untuk motor-motor ni, benda tu bukannya sekali kau petik terus jadi, kan. Memang benda tu makan masa. Jadi sementara nak sampai ke tahap tu, kita sama-sama pengguna ni tolak ansur lah. Itu yang aku rasa. Itu adalah yang paling baik lah, supaya tak adalah nak bayangkan kau bawa dalam keadaan yang katalah laju, walaupun bukan 50 kan, dah laju, mesti kena hati-hati. Sebab kalau accident nanti, yang teruk je siapa? Kita juga. Tambah-tambah lagi yang rider ni, kan. Kita lah yang teruk. Yang sakit kan, yang sakit kita, yang rugi kita. Dah satu hal lah, mengganggu perjalanan kehidupan kita lah, untuk akan datang, kan. So macam mana? Apa korang punya pandangan? Patut ke kerajaan tetapkan had kelajuan untuk lane splitting ataupun lane filtering ni? Macam mana? Korang sanggup ke? Atau ada juga yang suggest motor dengan kereta sama-sama jalan baris, tak payah lane filtering apa semua, tak payah. Ikut je, macam biasa, duduk je belakang kereta ke apa benda ke, kan. Salah yang naik kereta tak apa lah, yang naik motor ni macam mana? Dapat pula kan kami yang bawa big bike ni nak bawa belahan. Lepas tu kalau traffic light duduk belakang kereta. Panas-panas. Malaysia ni bukannya sejuk, bukan negara dingin. Negara luar mungkin lah walaupun panas terik, tapi cuaca diorang tu sejuk, dingin. Kita berkicap lah. Kalau hujan macam mana? Lepas tu dengan motor berat lagi, nak duduk bawa pelan-pelan, dengan panas enjinnya lagi. Oi, tak sanggup kan. So macam mana? Apa kata korang? Apakah solusi korang yang paling korang rasa paling boleh terima akal lah, untuk sama-sama kita kurangkan kemalangan jalan raya masa lane splitting lah. Macam mana? Korang komen kat bawah. Jadi itu saja yang aku nak share dengan korang. So dia punya conclusion dia, sama-sama kita tolak ansur lah atas jalan raya, sama-sama berkongsi jalan, sama-sama berhati-hati. Sebab last nanti kita nak balik rumah dengan selamat, kita nak jumpa family, kan. Takkan kita nak menghancurkan harapan keluarga yang menanti kepulangan kita dalam keadaan yang sempurna, kan. Tiba-tiba dapat panggilan, alamak, sekian ada dekat hospital sebab accident. Takkan luruh jantung mereka. So right, safe everybody. Jangan nak tunjuk hero sangat dekat atas jalan. Jangan nak tunjuk sangat siapa paling berhak atas jalan. Tak payah.
Kita sama-sama kongsi, kita sama-sama rasa, kita sama-sama nikmati. Alright, kalau korang suka dengan video aku, minta tolong untuk subscribe, like, komen, kalau boleh tolong share, so that nanti aku akan upload lagi video-video yang menarik dan bermanfaat untuk korang semua. So stay tuned. I'll see you guys in the next video. Assalamualaikum.